Suka makan nasi goreng seafood dekat kedai? Ni belajarlah sendiri, senang sangat. Awak perlukan nasi yang semalaman atau dah sejuk, setengah kilo udang, bawang putih cincang, cube ayam, soya sos, garam, sayur campur, daun bawang untuk hiasan. Nak lagi idea memasak? Jom share, subscribe, follow dan like. Okey, cara-cara untuk memasak nasi goreng ini. Panaskan minyak dan goreng udang dahulu, angkat dan ketepikan seperti ini. Siapkan bawang putih cincang dan tumis dengan minyak sama ya. Tapi jangan sampai garing tau. Seterusnya, masukkan light soya sos dengan 1 cube ayam. Macam inilah. Siapkan nasi yang telah disejukkan dan masukkan segenggam sayur campur dan gaul sebati. Telur dipukul terlebih dahulu dan dituang di tengah-tengah adunan nasi tadi. Masukkan udang yang telah digoreng dan gaul dengan nasi sampai rata. Masukkan garam jika suka. Dah siap untuk dimakan.